Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu sistem pendidikan negara tidak hanya menekankan pengetahuan akademik semata-mata. Sebaliknya perlu menerapkan penghayatan nilai moral dan prinsip etika. Beliau berkata kedua-dua aspek ini perlu seimbang dalam sistem pendidikan negara kerana kelemahan itu akan menjadi punca isu buli semakin berleluasa. Itu saya tekankan masalah buli. Pendidikan knowledge, not values, not moral and ethical principles. So ada flaw. Bukan salah guru saja, ibu bapa. Perdana Menteri mengulas peningkatan perbuatan yang tidak bermoral dalam kalangan pelajar sekolah termasuk beberapa kes buli dan rogol yang berlaku baru-baru ini. Kelemahan itu bagaimanapun tidak boleh hanya dipersalahkan kepada para guru kerana ia juga harus dipertanggungjawab kepada ibu bapa serta sistem pendidikan negara. Mudah-mudahanlah kita ada tekad, lakukanlah sebaiknya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita.